Secara jujurnya, rumah ni memang owner dah buat dengan sangat-sangat cantik dan macam show unit dah. Double story terrace yang terletak di Saujana KLIA Sepang. Untuk layout rumah ni pun sangat menarik, disediakan sekali dengan courtyard. Ini adalah bahagian dalam dia, memang sangat cantik. Saya tanya juga dengan owner siapa yang buat. Dia kata memang dia buat sendiri daripada A to Z. Mempunyai kawasan tanah yang agak besar, 22x75 bersama dengan 1650 square feet, dan juga mempunyai kawasan binaan yang agak selesa bagi saya, anggaran dalam 2150 square feet. Untuk bahagian dapur dia memang sangat-sangat cantik, dah siap sekali yang kitchen cabinet, tabletop, island dengan design yang sangat menarik. Dan untuk bahagian belakang ni adalah kawasan laundry area dan disediakan sekali dengan satu bilik air. Jangan risau, bahagian belakang dia masih lagi ada ruang untuk jemur baju dan sebagainya. Di level bawah ni ada satu bilik, boleh dijadikan sebagai bilik tetamu, dan saya pasti tetamu pasti akan selesa dengan bilik ni. Jom kita ke level seterusnya, menarik atau tidak untuk bahagian atas ni. Untuk level ni jangan risau, ada family area. Ini adalah bilik utama dia, iaitu master bedroom dia. Bagi saya memang sangat menarik dan bersih. Saya tanya juga dengan owner, rumah ni memang sentiasa bersih ke? Dia kata yes, memang rumah ni memang dia sangat jaga. Untuk level atas ni dia ada 3 bilik dan juga 3 bilik air, dan setiap bilik akan ada bilik air dia sendiri. Dan total keseluruhan bilik dalam rumah ni ada 4 bilik dan juga 4 bilik air. Macam biasa, harga dan detail saya akan share di bawah. Untuk anda, apa pendapat anda tentang rumah yang cantik macam ni? Berbaloi atau tidak untuk anda?